morning, selamat pagi. Hari ni depa balik 20 bulan 10 hari Isnin. Kita orang nak pergi hiking dekat Bukit Tugu KL. Kat situ family trail friendly, so kita boleh bawa lah anak budak kecil satu family. Anak mak-mak Mak-mak dengan akak-akaknya sekali boleh dibawa. Okey, jom. Tu Taman Tugu. Dah sampai Taman Tugu. Dah tu. Dah. Saya parking. Jasa pahlawan yang Tugu. Oh tu Tugu Negara. Ada Tugu lah ni. Oh tu Ahmad, jap kita pergi. Kita pergi. Kat mana kita atas lagi? Lagi. Betul tu tadi tu salah parking. Sampai ni Taman Tugu, pintu masuk lalu utama tempat letak kenderaan. Dalam tempat Tapi letak dia kata kenderaan. dekat kedai makan. Tak tahulah. Tadi pun yang bawah ni. Yang belah kanan tadi tu. Hello. Mana? Kawan saya cakap dia ada. Okey, kita tambah kalori dulu sebelum kita buang kalori. Mana budak yang nak selalu interface tu? Okey. Say hi. Hai, awak nak pergi mana hari ni? Awak nak ke mana hari ni? Awak nak buat aktiviti apa hari ni? Dia tu tak payah dah. Tuhan yang kena pegang dia. Letaklah gitu. Kat. Gambar dulu tak payah? Kat mana? Dah tahu kat gambar. Sana di sana. Sana tu. Anak. Di sana. Oh, nampak tu kita tu dah kereta banyak. Hmm. Ini memang boleh tu. Tadi kita orang ada masuk separuh. Ni sini. Mana? Oh ni. Dalam ni. Tu. Siapa nak ambil pokok tu buat anak angkat. Taman Tugu Negara. Lepas tu doktor ular tangkap gambar boleh bagi. Tak. Oh ni trail. Kita dekat. Tak tahulah yang mana kita. Tak tunjuk anda di sini. Oh, anda berada di sini. Okey, di sini. Banyak macam-macam trail. Ada berapa jenis trail? 1, 2, 3, 4 trail. Dulu pusing. Masih 7 hingga 6 petang. Ni jalan juga ni. Sampai atas tu. Sini pun laluan juga. Berapa? 7 hingga 6.30 petang. Masa kata 5.45. Anda boleh dikenakan ke 6.30. Taman boleh tutup cepat-cepat baik ke semata. Okey, tentu. Faham? Alright. Ya. Oh, sana ada gate train. Nak turun. Oh tu, dah lari dah. Tak. Tak tahu siapa ni. Okay, CMB Pink. Ada ni. Ni dah tulis dah nursery entrance. Inilah yang nursery entrance yang dekat sikit tu. Yang tak sesuai lah dalam 1.5 km. Jom. Sebab dia Lambat. nyamuk weh. Aku dah kena nyamuk dah ni. Oh, kiri ke kanan? Sudah. Secondary Trail CP01. Oh, tak sayang mana. Nampak sana lagi tak beli tu. Ya ke sana? Sini. CP01. Kanan. Jom. Mulakan lagi. Sekejap lagi. Lambatnya. Susah pula laluan dia. Ada kenderaan berat di hadapan. Jam.
Kenderaan ringan sebenarnya. Terlalu ringan. Kenderaan pendek. Adik. Hai. Pembuai. Okey. Tu panggil Ahmad. Mana Muhammad ni? Buai. Oi, pandai laju. Oh, ni ke atas. Oh, pijak cabut. Okey. Tu nampak tak tahu. Nyonyek satu nyonyek. Oh, tingginya. Ada. Tak. Au. Kita buat jungle trekking. Apa ni laluan mana? Location. CP04. Au. Main lagi. Allah. Baiklah kalau orang pegang dia. So kat sini banyak pokok-pokok yang di apa? Adopt. Ada syarikat-syarikat. Wah. Oh, ada. Kulat sisir. Canon. Oh, kat kawasan ni jenama-jenama elektronik. Canon, Acer, apa semua tu. Oh, ni maksudnya dia dah adopt pokok ni lah. Sebab tu ada nama dia, adopt tu. Adopt tu kena bayar lah kot. Yelah, Canon tu ni. Annual adoption. Dalam hutan, dalam hutan. Baik tengok bawah. Semut ni ada kat sini je. Tempat lain kita tak jumpa sebab dia memang penduduk asal sini. Ni lah. Pokok yang patah ni. Sebab apa? Ini hari tu kena ribut. Tapi dia masih kukuh lagi. Tapi tak ada siapa menjadikan dia anak angkat. Ui. Lihatlah di sana. Lihatlah di sana. Ada gorgon. Gorgon di situ. Okey. Oh, ini besar sikit. Buat ada kat tu. Nah, satu. Habislah. Okey, konten. Interest fact, fakta menarik. Fakta menarik dia the green backdrop, tapi tak tahu apa. Disediakan untuk berehat, disumbangkan oleh Mahsing Group. Okey, ni tak boleh nampak. Jadi kita So kalau hari hujan ni rasanya adalah kot laluan air boleh minum. Boleh minum. Boleh pegang sini. Iya. Penatnya. Penatnya. Kalau tak penat lah. Penatnya. Tak, jangan penat lagi. Oh lah, tinggal sikit je lagi. Orang nak lalu. Tak betul dah. Kena tarik-tarik lah. Aduh. Oi, banyak sangat ni galah sesat ni macam mana? Kata aku. Dia kena ikut lah tu CP07 apa semua tu. Pusing je lah semeluk. Alah, sesat pun dalam KL je dia. Bagi orang lalu dulu. Okay, sama. Bagi laluan yang depan tu. Nah, ni. Lambat. Ya. Ke mana dia naik dik? Oh. Yeah. tu main lagi. Macam mana dia bawa masuk tar dalam ni? Nampak ada jalan betar. Macam mana dia bawa masuk tar? Dia guna apa? Dia sorong je. Oh. Betar. Pokok. Patutlah kat dia ada banyak biji-biji sawit. Pokoknya pokok sawit tu. Bukan. Pokok sawit tu pokok pinang ke apa tu? Hutan. Kenapa? Awak kena interframe sikit. Nanti Pak Su ada video nanti kan tak ada pula. Awak kenapa? Awak dia tu kat situ. Sakit dah. Kenapa? Alah, okey je. Teruskan. Stop. Sini bagi orang lalu. Sikit je sayang. Tak ada tu lah tak boleh. Sabun nyonyek. Sabun nyonyek. Mana ni? Sekejap.
Kita lajak Off track, off track. Kat mana? Ana lepas depan tu dah. Terlepas track. Lepas depan sana dah kena gigi kejar. Belah atas tu, naik ke atas. Aduh. Dah Hana dah. Naurin jatuh tadi. Jom. Tangan Ana. Jom Mat. Jom. Sini. Kita salah jalan. Salah jalan. Nanti lagi jauh kan tak sampai-sampai. Jom. Sana. Okay. Oh, macam tu. Hai guys. Topi bersengit. Jom. Abang. Gila. Ha? Salah lagi. Aduh. Kenapa pula salah? Ni lagi jauh. Ni jauh. Batas balik depan dah. Tapi kan depan tu ada ni taman tu bulang. Kita nak pergi situ. Resting point. Okay. Tangkap baik, korang tangkap gambar je. Dah. Susah gambar. Aku ingat senang. Oh ni. Dan ni ada lagi tempat tinggi. Oh. Mewah sangat sini. Nombor pun tempat hiking kat lah. Oh ni atas ni ada apa? Hai. Apa atas ni? Kita tengok. Wah. Sampai sini pula atas ni. Oh, ada boyan. Ahmad, ada boyan. Taman Tugu Malaysia. Okey, sini aku boleh fly. Oh. Pokok bunga enggang. Show tak payah pergi dalam tu. Bo. Kita pergi Belah mana kanan? Kakak. Tengok dia lari dah. Hey. Map guide kita yang dah 3-4 kali salah jalan. Ni tengok map tu salah juga. Oh, dia macam Burger CP yang kat 7E tu. sekarang ni tadi kita dah Tadi kita dah pergi mana sih? Kita dah sesat ke barat dah ni. sesat ke barat betul. Kenapa orang tu cakap sesat barat? Sebab orang barat tu sesat. Berapa dah? Kita tengok kat jam saya jalan. 180 kalori, 3,089. Ha? Tu tak ada lah, tapi kalori tu bakar sikit je baru. 180. Makan roti telur makan roti telur lah. Lepas tu roti strawberry lagi aku ni. Tak, aku dia roti coklat je. Tengok Mak Yusof. Adik jalan. Adik. Jom. Say hi. Teruskan perjalanan. Say hi. Terus jalan. Jalan. Nanti saya tak cut langsung bahagian ni. Tak, nanti kau kata kau tak ada gambar kau. Ni tapak yang kita temui setakat ni. Jalanan kita menuju tu tapak yang dianggapkan berusia sekitar 3,000 tahun. Dia kurang macam Israel yang claim tu lah. Tu nampak. Inilah tapak bukti arkeologi. Jom. Straight je? Kita kat sini. Okey. Straight je lah, dah sampai dah tempat yang tadi. Straight je. Allah, dah siap dah. Tak asyik. Straight je. Dengar je cakap Duan. Straight ke mana? Kalau tak sampai juga kita ambil Grab. Settle. Oh. Dah minum air. Lari lagi kakak. Tak sempat rakam kakak lari. Lari lagi cepat lari. Lari tapi jangan terlalu jatuh. Ke mana sini pula? Ke sana. CP07 ada, CP07, CP08. Ni dah sampai dah. Tembok ratapan. Tapi tak tahu parking yang mana. Tapi dah sampai parking. Ini kan banyak kawasan parking. Ini. Ya dah anda sampai, tapi sampai kat mana? Tapi sampai kat mana? Parking mana ni? Parking mana Duan? Dia banyak tempat parking tau. Keluar bang, kena panjat. Nampak tu, dah kunci dah tu. Macam mana kita nak keluar?
Tu ada gate. Tak boleh keluar. Keluar belah sana depan lah. Silap jalan. Tak apalah, sikit je. Kita tak dapat balik Ahmad. Kita tersesat di hutan belantara KL ini. Pintu tu dikunci. Ahmad, kita tanyalah kenapa kita tak dapat balik. Tak dapat balik. Kita tersesat di sini. Kita ada maling gunung yang tak bertanggungjawab di sini. Minyak sawit Malaysia. Oh, macam tu. Banyak Ahmad jumpa kat mana? Jumpa kat situ. Wah, banyak lagi. Tu pun minyak sawit juga. Oh, buah sawit bukan minyak sawit. Buah lagi, bukan minyak sawit lagi. Ada mana buah sawit? Oh, kita cuba ke 44 trail. Buang. So kita berada di Takungan air paling tua di Malaysia. Paling tua. Apa dia? Takungan. Jauh lagi kalau nak ke sana. Kita kena payahlah. Ai bagi ni Rahana. Bagi Rahana naik. Dan kediaman seorang insan. Ambil. Okey. Terus sini ada pit stop yang ada boyan. Oi, slow Muhammad. Okey, Muhammad kena nauri sekejap ni. Nak duduk. Tengok tu. Sana. Pergi cuba duduk. Oh, cedera tu ni langkah pencegahan. Masalah dah naik gitik dah baru nak cegah. Oh, ya ke? Sikit jawab ni. Kuartus guru. Kotak apa mana? Ke kotik. Tapak ini pernah menjadi kediaman seorang insan. Ada kediaman ni tempat rumah, kaunter dan menjadi tempat tinggal pegawai penyedia pekerja-pekerja maknanya. Macam mana? Wow. Very close. Very close. Bawa bekalan. Pak Tam adik kat sini, dia orang cakap sini ada. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, naik. Oh, sorry. Awak bukan saya ni. Awak cedera lagi taklah awak. Jaga amat bahaya buat macam tu, jangan. So ada fakta kat sini. Kena orang nanti. Kawasan ni katanya pernah ada homestay dan kediaman pegawai-pegawai kerajaan. Tapi kawasan ni nampak macam ni keadaan dia, tapi dia ada. Ni lah ni. Mana tak? Simen. Oh, ni ke? Tiba simen ni. Ni lah peninggalan dia. Adik, jom. Dapur. Pusris lah. Mana kau tahu tu aku? Oh tu, ada ni dekat batu dah. Kesan dah. Nak simen. Nampak simen. Lah, ni kawasan memang pernah ada rumah kat sini. Nampak ni. Ada orang kat batu sini. Batu ni dianggarkan berusia 3000 tahun. Cepat orang tengah tunggu giliran. Cepat. Korang tu dah lama dah. Sudah. Okey dah. Jom. Okay dah, kita teruskan perjalanan. Jom. Sikit lagi nak selesai. Fry nak naik pula. Fry nak gawat. Fry tengok tu perang. Tunggu queue. Tengok. Dah, jom. Jom. Dah jom. Dia apa? Nak bateri. Ya Allah, bateri ni berusaha sekitar tahun Masihi. Inilah bukti peninggalan sejarah di kawasan ni. Jalan Bakti. Ni boleh simpan kat Muzium Negara. Okay, kita. Tapi orang cakap tak baik bawa balik benda-benda macam ni. Nanti kita ada pengikut dia. Mungkin dia ada penunggu benda tu. Lantai lah. Sedih memang tandas. Memang kalau kita tengok sini, salah satu lagi bukti peninggalan. Okey, tu jamban daripada Ino. Pernah digunakan pegawai tertinggi kerajaan di kawasan ini. Najis dia kat sini tempat dibuang. So, betul lah bukti yang kukuh kita dah jumpa selain daripada bateri tu. Dia jumpa lagi. Apa ni? Pisau cukur yang digunakan
pada zaman jahiliah. Maka kita semadikan di situ. Apalah bawa pisau cukur itu baru lagi bukannya. Banyak monyet duduk berjalan atas daun tu. Patutlah ada danan jatuh tadi. Hati-hati. Hati-hati. Saya nak pergi buat ayam yang kedua. Baru kita jumpa lagi buayan. Okey. Oi, banyak beruk kita menarik Air color brown biasalah tu air color brown. So betul. Air perang tak kena air tanah situ. Tembaga, tembaga ada di situ. Kandungan besi yang tinggi sebab tu dia color perang. Air tu tak naklah masuk. Biar nampak air dia color perang dalam tu. Apa ni? Buat apa pula ni? Wah. May the forest be with you. Ada buah. Apa? Buah ceri Buah ceri. Macam pokok ceri. Ya ke? Ya ke apa? Buah apa ni? CMB Bank ni Gazepo. Adik tu lah adik. Buah adik. Adik buayan ni. Adik. Aduh. Sini ke belakang nak turun. Sini apa tengok. Macam mana cara nak selamatkan Ahmad ni? Ahmad kadang-kadang Ahmad sedang terperangkap. Jom kita cuba selamatkan. Dia macam kucing yang banyak pokok tinggi tapi tak reti nak turun. Sudah. Tak boleh ni. Kenapa tak boleh turun ni? Boleh turun ke? Kenapa Ahmad tak boleh turun? Pusing ke belakang. Naik kan Ahmad ke belakang, turun pun kena ke belakang lah. Faham? Turun ke depan, belakang naik ke belakang dah. Okey, kita cuba. Pegang Pak Su. Oh, awak lagi hebat. Tak perlukan bantu Pak Su langsung. Oh, sudah berjaya. Semua orang dekat atas puncak ini. Tolong. Tak boleh. Tak nak turun. Kenapa ni? Dah. Oi, janganlah ramai-ramai tu. Okey, awak sabar dulu. Bagilah dia turun dulu. Tak, yang mak ucuk tu. Apa? Sabarlah. Sorang-sorang. Awak nak pusing. Okey. Pusing ke belakang. Kena pusing. Ke pusing ke belakang. Awak naik ke depan, ke belakang kena. Oh, bukan ke situ. Bukan ke situ. Keluar belakang. Keluar kaki. Pegang rakam. Ahmad rakam apa? Ahmad jadi apa punya ni Nak. Kaki. Peganglah tangan ni pegang. Awak tadi naik. Oh, dia kena pegang yang ni. Dia nak pegang yang tu. Macam tu. Awak rakam ke mana? Rakam ke situ. Awak rakam ke pokok sampai tengok buat apa. Teruskan perjalanan. Sikit lagi nak selesai. Kita panjat ke atas sana. Mana budak dua orang tu? Belah mana? Sama je. Oh, boleh naik ke sini. Sama je. Dah naik ke tingginya? Kenapa kurang lambat? Kurang lambat. Saya nak kena buat video TikTok sekali. Tak. Ni body portrait. Okey. Sikit lagi. Oh, alhamdulillah. Okey. Kita nak keluar dah.
Oi. Nak keluar dah ke? Oi, diorang ni buat shortcut pula kat situ. Nanti diorang wujudkan trail baru. Memang ada orang ikut pun nampak tu. Bye. Okay. Alhamdulillah. Ya. Okay. Okay. Dah siap dah. Trekking kita hari ni. Daripada pukul 10, sekarang ni pukul 12.30. 2 jam setengah. Okay. Kita dah sampai tempat mula kita masuk tadi. Muhammad, sini. Sini. So tempat ni sesuai ke? Sesuai, bagus. Bagus. Kanak-kanak happy, banyak. Banyak buayan. Banyak spot-spot berhenti, ada kerusi duduk, ada. Okay, sebab so last checkpoint boleh basuh tangan kat sini. Lambat. Adik bagi Mak Syok, bagi Mak Syok. Bagi Mak Syok. Mak Syok bagi tolong pakai. Ajak. Kalau pakai kan dah. Lah tak mau dah, tadi je. Banyak. Wow. Oh. Janganlah cari, pegang dah lah. Oh no. Okay. Ha. Jom Mat. Okay, thank you. Jom. Jangan main air. Dapat kenapa hiking. Jom. Dah sementara tunggu hujan berhenti. Nah, rasalah. You pick one. Okay, dah siap. Jungle trekking bukan hiking hari ni. Jungle trekking. Sebab kalau hiking tu dah ada puncak. Yang ni dia tak ada puncak, so dia jaga trekking dekat Taman Tugu. Jom kita gerak balik cari makan. Bye. Jom kita melawat Tugu Negara. Untuk mengingati jasa pahlawan-pahlawan yang gugur to our glorious dead. Muhammad macam mana dia pergi ke sana? Oh ada tu. Tak selalu buat. Ada tempat ni. Oh belah sana. Oh oi. Mama kedah kat sini. Yang angkat. Semua ada, Pulau Pinang pun ada. Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Ini Jatah Negara. Melaka Bersatu Teguh, Serai Roboh, tak tahu latungnya. Itu Johor ni, negeri Pahang. Siapa tahu yang ni jatah untuk negeri mana? Tak pasti. Ni Terengganu. Ni Sarawak, Sabah. Tugu Negara, Tugu Pahlawan. Oh besar rupanya kalau tengok daripada depan. Kalau macam dalam TV tengok ingatkan kecil je, rupanya besar. Senapan magazine dia ke atas. Orang panggil apa senapan yang tu?
Machine gun. Sini sikit. Kau jangan buat hal Muhammad. Kau dah lah pernah jatuh dah dekat Penang dulu. Jalan-jalan masuk dalam ni. Ambil bekat. Mana tahu ada baby. Tak lah dia. Tak masalah muka dia tu. அவங்க பாப்பா கொடுங்க அவங்க Hi. You have new family there? Yeah. You forgot about us? What's his name? We'll take him too. Muhammad Yusuf. 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 Yeah, Yusuf. Yusuf. Bye, Yusuf. Say bye. Say bye. Bye. Say bye to everyone. நான் போக மாட்டேன். I will not leave. இறக்கி விட்டு போனா அழுவாங்க பாருங்க. சரி இறக்குங்க பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க. இப்போனா Okay, happy Deepavali. Thank you. Hi. Wish you the same. Yeah. Yeah, thank you. Cepat. Mana? Jom buka balik. Cari makan tengah hari. Siap. Masuk mana tadi? Di sana. Ni rupanya. Nak cari. Jalan slow-slow lah sampai simpan drone. Kat sini rupanya. Dah makan dulu. ni